Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Ya, Alhamdulillah kali ini anda bersama dengan saya, Muhammad Syed bin Zahari. Sedikit latar belakang tentang diri saya. Saya terkini sebagai Exco Admin Pusat bahagian dakwah dan tarbiyah. Namun begitu sebelum-sebelum ini saya banyak terlibat dengan PKPM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Dan uh, pelbagai peringkat yang pernah saya orang kata terlibat, baik di kampus maupun juga di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Dan yang kali terakhir saya menampuk pimpinan adalah sebagai naib presiden PKPM. Dan insyaAllah pada kali ini anda semua bersama dengan saya dalam sebuah siri kupasan buku, dan buku ini adalah buku yang dikarang sendiri oleh saya, iaitu saya katakan sebagai siri kupasan buku garis-garis utama haluan perjuangan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Jadi tentang siri ini insya-Allah sedikit makluman awal, insya-Allah termasuk dengan sesi ini secara keseluruhan kita akan ada 7 sesi. Yang mana yang pertama, sesi kali ini adalah sesi pengenalan, dan lagi berbaki 6 itu adalah sesi yang akan bertumpu kepada perkara-perkara yang menjadi kupasan utama dalam buku ini. Dan insya-Allah sepanjang 7 sesi ini kalian akan bersama dengan saya, dan saya harap kalian semua harap bersabar dengan saya, dan moga-moga dengan orang kata perkongsian saya ini sedikit sebanyak dapat memberikan orang kata kefahaman dan juga pedoman khusus buat diri saya sendiri, dan juga moga-moga kepada para pendengar sekalian. Okay, baik, insya-Allah. Jadi sebelum sebagai pengenalan, mungkin sekadar jelah perkongsian awal lah tentang mengapa saya nak ada 2 persoalan lah yang mungkin saya nak kongsikan bersama dengan para pendengar. Yang pertama adalah mengapa saya tulis buku ini. Yang kedua adalah buku ini tentang apa. Okay. Jadi bila sebut tentang mengapa saya tulis tentang buku ini, jadi sebelum saya nak bagi tahu kenapa saya tulis buku ini, mungkin ada baiknya saya kongsikan terlebih dahulu mengapa suatu buku itu ditulis. Okey, baik. Jadi dalam buku ini tajuknya Budaya Ilmu, yang dikarang oleh Profesor Muhammad Noman Daud. Buku ini buku yang sangat bagus. Jadi dalam buku ini Profesor Muhammad Noman Daud dia ada menukilkan salah satu orang kata kenyataan daripada Ibn Hazm. Ibn Hazm ni salah seorang ilmuwan Islam juga. Dalam satu kitabnya Takribul Hudud, At-Takrib li Hududil Mantiq wa Madhaluhu. Okay, jadi dalam karya At-Takrib ni Ibn Hazm menyatakan mengapa sesuatu karya ilmiah itu dikarang. Jadi ada 7 perkara yang orang kata menjadi faktor kenapa suatu karya ilmiah itu dikarang. Jadi saya sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah sesuatu karya itu dikarang pertamanya untuk mengutarakan sesuatu yang asli. Yang kedua, untuk menyelesaikan atau melengkapkan sesuatu yang belum lengkap. Yang ketiga, untuk memperbaiki sesuatu yang dilihatnya salah. Contohnya kitab Tahafud Al-Falasifah Imam Ghazali. Kenapa dia karang? Sebab dia nak memperbaiki sesuatu yang pada dia salah menurut neraca al-falsafah. Okey, yang keempat, kenapa kita menulis? Untuk menjelaskan dan menghuraikan sesuatu yang rumit dan sukar. Yang kelima, untuk meringkaskan karya seseorang yang terlalu panjang tanpa meninggalkan perkara-perkara penting. Yang ini kadang-kadang dalam tradisi kita sebut sebagai mukhtasar. Okey, yang keenam apa dia? Menggabungkan maklumat dari pelbagai sumber. Okey, dan yang terakhir, yang ketujuh apa dia? Untuk menyatukan dan menyusun pelbagai maklumat menjadi manik-manik yang menjadi rantai indah berseri. Okey, jadi itu adalah orang kata 7 sebab yang Ibn Hazm bagi tahulah mengapa suatu karya ilmiah itu ditulis. Dan sebagai seorang penulis, kita juga harus memastikanlah daripada kita mengarang satu karya, pastikan paling tidaklah salah satunya itu menjadi niat kita. Bukan tulis saja-saja. Kalau saja-saja tu yang kadang-kadang penulisan tu menjadi tidak bermanfaat. Namun begitu, untuk penulisan karya ini, pada hemat sajalah pada saya,
sekurang-kurang dia macam yang paling utama lah daripada 7 perkara ni. Satu, saya tulis buku ni untuk menggabungkan maklumat dari pelbagai sumber. Begitu. Yang kedua, tujuannya adalah sebab saya nak menyatukan, macam dia kata, menyatukan dan menyusun pelbagai maklumat menjadi manik-manik yang menjadi rantai yang indah, berseri. Itu antara orang kata dua tujuan utama lah kenapa buku ini saya karang. Di samping itu juga, salah satu perkara yang menjadi motivasi saya, bukan motivasi, yang menjadi sumber inspirasi saya dalam mengarang buku ini adalah buku ini sebenarnya, Fatihkan rahimahullah. Tasawur asasi gerakan Islam. Jadi bila saya baca buku ni, saya dapati Fatihkan rahimahullah, dia cuba macam memberi satu kupasan apakah dia macam orang kata benda-benda asas fundamental yang seorang ahli gerakan dan sebuah gerakan Islam itu perlu ketahui dan perlu ada. Dan di situ macam terdetik di fikiran saya, sebagai PKPM, kita gerakan pelajar Islam dan kita juga sedikit sebanyak gerakan Islam. Tidakkah kita ada suatu kerangka fikrah ataupun macam suatu macam apa? Macam kata satu model pemikiran misalnya. Kerana apa? Kerana PKPM ni usia dia sudah lama, lebih daripada 60 tahun. Jadi dalam tempoh 60 tahun tu, dia bukan 10 tahun tau, 60 tahun. Jadi dalam tempoh 60 tahun tu, macam saya terfikir macam adakah PKPM, masa tu saya sebagai naib presiden lah, dan sepanjang itu saya dah dengan PKPM ni lama dah, lebih 5-6 tahun dah. Jadi saya macam terfikir, kita ni tak ada kerangka fikrah ke? Yang kita asyik ungkapkan pada ketika itu adalah 7 budaya dengan 10 orientasi. Itu je lah yang diungkapkan. Dan satu lagi ni, 4 kebetaraan. Itu je lah. Intelektualisme, aktivisme, spiritualisme dengan idealisme. Itu je yang menjadi ratib budak-budak PKPM. Cuma itulah bila saya merenung kembali, dalam tempoh 60 tahun takkan semudah itu saja kerangka fikrah kita. Dan satu lagi karya yang macam memberi kesan kepada saya, khususnya dalam konteks gerakan Islam, adalah inilah. Nama buku ini pun saya pilih sedemikian rupa kerana orang kata inspirasi berkarya ini. Ucapan dasar dia Ustaz Siddiq rahimahullah. Apa dia? Ucapan dasar ini garis-garis besar law perjuangan. Ucapan dasar Muktamar Sanawi ABIM kali yang ke-11. Waktu ini Ustaz Siddiq sebagai pemangku Presiden ABIM. Dan pada saya sebagai ABIM, bukan ABIM saja, wadah ABIM PKPM, kalau kita macam lost ke kan, dan tak tahu macam apa sebenarnya track kita yang sebenar, karya ini adalah satu karya yang sangat penting untuk kita, orang kata PMX, rethinking ourselves. Untuk kita memikirkan semula macam kita ni haluannya ke mana. Jadi untuk itu saya macam terfikir macam kita ni tak ada ke satu model kerangka pemikiran, dan penulisan tentang PKPM banyak, dan tentang ABIM pun banyak. Dan di situlah dan cumanya apa yang saya dapati adalah keadaan pada ketika itu ianya macam scattered. Dia macam ada kat sana sikit, sini sikit. Lepas tu jumpa abang ni kata gitu, abang ni kata gitu. Dan abang sini-sini ni bukanlah berbeza, bukanlah orang kata bertelingkah, tak, dia macam berbeza, tetapi in the end merupakan satu kesatuan. Jadi tu yang saya kata tadi, satunya saya nak menggabungkan maklumat yang daripada pelbagai sumber, yang kedua nak menyatukan dan menyusun pelbagai maklumat, dan antara sumber-sumber utama yang saya manfaatkan adalah satunya yang inilah aspirasi PKPM yang dikarang oleh Dr. Muhammad Razak Idris. Yang mana beliau juga pernah menjadi Presiden ABIM. Antara lainnya juga adalah buku ini, Memahami Pendekatan Dakwah Mahash Malizi. Ini juga salah satu bahan yang menjadi rujukan utama saya juga untuk karya ini. Satu lagi apa dia? Ini sangat penting. Manhaj Pendidikan Gerakan Islam, Sukatan dan Kaedah Pelaksanaan Usrah. Walaupun dalam ni dia tulis usrah, tetapi di dalam ni ada empat artikel sebelum orang kata pergi kepada silibus usrah tu. Jadi 4 artikel tu dia bukan sahaja mengupas soal
usrah, tetapi juga soal tamrin dan juga pentarbiahan. Dan ini satu karya yang pada saya sangat penting juga untuk wadah Amin PKPM tekuni. Okey, antara lainnya juga 7 tahapan dakwah fardiyah oleh siapa? Mustafa Masyhur. Antara lainnya juga yang ini saya dapat masa pergi MSK, Majlis Syura Kemasaan. Apa dia? Peraturan tetap Majlis Syura Negeri. Kenapa bagus? Sebab dalam ni dia ada artikel, ada tulisan Ustaz Siddiq yang mengupas tentang syura. Begitu. Seterusnya juga ini. Ini pun sangat penting yang dikarang oleh almarhum Ustaz Abdul Wahab Zakaria. Yang dalam ni dia ada macam-macam perbahasan. Dan antara yang saya manfaatkan daripada sini adalah dalam pada saya nak mengupas soal usrah dan juga soal manhaj haraki kita. Dan ini sangat bagus. Dan last but not least, buku ini. Persidangan meja bulat, pengukuhan tarbiyah maktab yang diadakan pada 2017. Dalam ni dia cerita macam-macam soal tarbiyah kita, baik usrah, tamrin dan sebagainya, pelatihan dan sebagainya. Jadi dalam pada orang kata berbagai-bagai bahan ni, dan ialah kadang-kadang ada yang okey, ada yang maksudnya sesuainya di peringkat wadah dan sesuai di peringkat ABIM. Jadi di situlah saya mengambil inisiatif mengarang dan menyusun buku ini dengan harapan moga-moga orang kata adik-adik PKPM khususnya dapat manfaatkan. Dan bukan saja adik-adik PKPM, hatta gerakan-gerakan pelajar Islam yang lain sekalipun yang mungkin nak dapatkan suatu model misalnya sebagai sandaran, sebagai orang kata macam bacaan awal, saya orang kata macam mencadangkanlah juga penulisan ni sedikit sebanyak. Okey, jadi itu antara orang kata latar lah, orang kata kisah di sebalik mengapa saya tulis buku ni. Dan antara lain juga buku ni pun dia macam suatu bentuk jawapan kepada soalan kalau orang tanya kat kita PKPM tu apa kadang-kadang bila PKPM buat satu program dan berhadapan dengan orang-orang yang baru, kadang-kadang antara persoalan yang orang akan tanya adalah PKPM tu apa. Dan dan sebagai ahli PKPM, jawapan itu pelbagai-bagai berdasarkan pengalaman masing-masing, dan ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang jelas, ada yang kabur, dan yang kita khawatir adalah yang menyimpang. Dan itu yang kita paling takut sekali. Dan gerakan PKPM ini suatu warisan. Jadi dia suatu perjuangan, tapi perjuangan yang diwarisi. Dan apabila suatu perjuangan itu diwarisi, maka ada benda yang kekal dan tak berubah. Namun ada juga benda yang berubah. Tapi persoalannya apa benda yang kekal dan tak berubah itu? Dan perkara itulah yang sedikit sebanyak saya cuba kupas, saya cuba nyatakan dan kupas dalam buku ini. Dengan harapan ialah adik-adik semua dan para pembaca boleh manfaatkan. Dan saya pun akui sepanjang pengalaman saya dalam jemaah PKPM khususnya, saya bertuah. Saya boleh katakan saya bertuah lah. Sebab Allah rezekikan saya untuk bertemu dengan orang-orang yang baik. Walaupun saya ni orang biasa saja, tapi saya bertuah. Saya bersyukur sebab saya ditemukan dengan orang yang baik, senior-senior jemaah yang baik, dan paling penting juga rakan-rakan yang baik. Walaupun saya ditakdirkan juga bertemu dengan individu yang bermasalah, tetapi saya juga bersyukur sebab bila kita bertemu dengan yang bermasalah tu, kat situ kita akan nampak kenapa permasalahan itu boleh berlaku. Dan kadang-kadang dia bukan sebab soal diri dia, tapi sebab soal kefahaman dia. Okay, jadi di situ saya macam terpanggil untuk kena tulis sesuatu ni. Moga-moga dengan penulisan ni menjadi satu amal jariah daripada saya untuk jemaah ni khususnya. Jadi soal tentang buku ni, buku ni tentang apa? Jadi dalam buku ni dia ada tiga perkara utama lah yang dikupas. Perkara pertama tentang sejarah penubuhan PKPM. Dan sejarah penubuhan ni saya dinyatakan secara ringkas saja. Kerana apa? Kerana satu, benda tu
senang untuk didapati. Satu, buku Dr. Razak ni dah kupas banyak lah. Satu lagi, ada satu buku tu juga yang sangat penting, tapi saya tak ada buku tu. Saya masa menulis ni pun terpaksa pinjam orang lain. Tajuk dia 5 Dasawarsa PKPM. 5 Dasawarsa. Yang dikarang oleh 3 orang. Saya tak ingat 3 orang tu siapa, tapi salah seorangnya Dr. Helmi Ramli. Jadi buku tu dah cukup lumayan untuk mengupas tentang sejarah PKPM, dan tumpuan buku ni bukan untuk sejarah PKPM, tapi lebih penting lagi tumpuan buku saya ni ada untuk kerangka fikrah PKPM. Okey, yang pertama tentang sejarah penubuhan PKPM. Yang kedua adalah apa dia? Tentang cabaran umat Islam dan juga cabaran gerakan Islam serta kepincangan ahli PKPM. Yang ini dia agak sensitif sikit sebab dalam ini juga saya secara tidak berlapik lah menyatakan, orang kata, perkara-perkara yang menjadi kepincangan, yang menjadi masalah dalam kalangan ahli PKPM, yang saya perhatikan setelah sekian lama bersama dengan PKPM. Dan saya tulis ni bukan sebagai, kena faham, macam saya beritahu, saya tulis ni sebagai naib presiden. Dan saya melalui benda tu. Dan saya tulis tu juga bukan untuk menegur semua orang, tapi lebih penting untuk menegur diri saya juga. Dan ada beberapa perkara lah saya beritahu, antara orang kata kelemahan-kelemahan ahli PKPM yang perlu dirawat dengan segera. Okey, dan yang ketiga adalah kerangka fikrah PKPM. Dan inilah yang perkara yang paling, orang kata, perkara utama yang nak dibincangkan dalam benda ini. Iaitu, saya ulas sekali, kerangka fikrah PKPM. Yang mana dan kenapa? Kenapa kerangka fikrah? Kenapa kerangka fikrah? Ada orang tanya kan, Bamio, kenapa kerangka fikrah? Maka prinsip dia mudah. Sebelum suatu budaya adalah dia gini, untuk kita mencapai suatu ketamadunan yang baik, dia mesti dia tak boleh sendiri-sendiri, dia macam kena usaha kolektif. Dan bila kolektif ni dan benda tu dia macam dibuat secara bersama, beramai-ramai, dan tidak berhajat kepada arahan yang keras, itu kita kata budaya kan, budaya. Budaya ni kan suatu benda yang diamalkan bukan oleh presiden saja, tetapi oleh semua orang kan. Budaya. Tetapi sebelum nak ada budaya yang betul, dia kena ada amalan yang betul. Tetapi sebelum nak ada amalan yang betul, apa yang paling penting? Pemikiran yang betul. Sebab pemikiran itu menjadi asas kepada amalan. Dan amalan yang berterusan, yang konsisten itu, dan kemudian dibuat secara bersama itu nanti kemudian akan menjadi budaya. Tetapi kalau pemikiran itu terlebih dahulu bermasalah ataupun keliru dan sebagainya, percayalah, nescaya amalan dia juga akan bermasalah. Walaupun dia menyangka benda itu baik, tetapi salah tetap salah. Dan itulah saya karang buku ini dengan harapan sedikit sebanyak dapat, macam orang kata, ialah cuba menerangkan, macam cuba mengupas kembali, orang kata, pemikiran PKPM ni apa, kerangka fikrah dia apa. Dan sebagai makluman awal sebelum kita pergi kepada sesi yang berikutnya, jadi bila bicara tentang fikrah PKPM ni, maka sekadar kepada pemerhatian saya, pengetahuan saya dan pembacaan saya, dan hasil pengalaman dan perbincangan saya dengan para senior, maka dalam tulisan ini saya menyimpulkan kerangka, orang kata, bila sebut tentang fikrah PKPM, dia ada 6 perkara. 6 perkara. Ataupun mungkin setengah orang kata macam 6 elemen, bergantung, tapi saya boleh kata 6 perkara. Dan 6 perkara ni dia macam benda konseptual lah, 6 perkara ataupun 6 faham. Saya cakap sepintas lalu. Yang pertama adalah visi, misi dan objektif dan moto PKPM. Saya ulang, yang pertama apa dia? Visi, misi, objektif gerakan dan moto PKPM. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah 4 lingkung kebitaraan, 7 budaya PKPM, 10 orientasi gerakan. Yang ketiga, rukun ahli gerakan PKPM, iaitu usrah, tamrin dengan muktamar. Yang keempat, apa dia? Manhaj gerakan PKPM, iaitu manhaj rabbani, manhaj haraki, manhaj tarbiyah dengan manhaj malizi. Yang kelima, peringkat dan proses pembentukan ahli, ataupun bahasa Arab orang kata marhalah tarbiyah.
Yang keenam dan yang terakhir adalah tanzim haraki. Jadi itulah orang kata 6 perkara. Dia macam mana? Dia 6 perkara, tetapi dalam setiap perkara tu dia ada sub-sub dia lagi. Tapi itulah orang kata 6 perkara yang saya kata, pada hemat saya lah, sebagai orang kata kerangka fikrah asas bagi seorang ahli fikih PM. Dan kenapa saya kata asas, sebab, dan kenapa kerangka fikrah, sebab inilah yang macam benda yang sepatutnya ahli fikih PM sepakat dan setuju. Dan kalau ada perbezaan pun atau ketidaksetujuan itu pun hanya orang kata benda yang macam dia punya perinci saja. Contohnya macam tadi saya kata, rukun ahli gerakan ada 3: usrah, tamrin dengan muktamar. Saya tak rasa ada orang yang akan tak bersetuju. Tetapi yang tak bersetuju tu apabila kita bincang usrah berapa jenis, tamrin berapa jenis. Yang itu mungkin orang akan berbeza pendapat. Tetapi soal usrah, tamrin dengan muktamar sebagai rukun ahli gerakan, itu sepatutnya tak boleh ada itu sepatutnya tak ada macam pertelingkahan begitu. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada saya untuk sesi yang pertama ini, iaitu tentang pengenalan buku ini. Dan insya-Allah saya harap kalian semua dapat bersabar dengan saya, dan moga kita akan bertemu lagi pada sesi yang berikutnya dalam siri yang sama, kupasan buku ini. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.